Ahli sunnah dia kumpulkan semua hadis. Dia tak ambil satu saja. Ahli bid'ah, cara mereka beristidlal, mereka akan pegang dulu bid'ah mereka, kemudian mereka akan paksa nas untuk ikut bid'ah mereka. Contohnya bila mereka golongan yang taat mutlak tadi, taat mutlak ni mereka ada kepentingan lah. Selalunya golongan yang ada jawatan dalam pemerintahan lah. Jadi dia nak jaga pemerintahan, ketua dia, pemimpin dia. Jadi dia memaksa nas untuk mengikut nafsu dia. Kalau orang tak setuju dengan bid'ah dia ataupun maksiat yang dia lakukan, dia akan selalu guna ayat wa atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Dia akan petik ayat tu lah. Bila orang tak setuju dengan pemerintah punya ketetapan yang maksiat, dia akan kata taatlah Allah, taatlah Rasul dan pemerintah. Wajib. Contohnya macam kes RUU dulu. Dia kata wajib taat. Mana boleh wajib taat dalam perkara maksiat? Ahli sunnah clear. Bila mereka nak bataskan ahli sunnah tu hanya Asy'ariyah Maturidiyah, jadi ahli sunnah tak setuju. Golongan Salafi tak setuju sebab telah membataskan ta'rif ahli sunnah tu. Mengeluarkan golongan sahabat, golongan tabi'in, atba'u tabi'in, salafus salih. Ini bukan perkara yang ma'ruf, ni maksiat. Jadi kita tak boleh taat. Jadi golongan sana mereka kata wajib taat sebab mufti dah keluar fatwa. Sedangkan tak betul. Maknanya cara istidlal tu tak betul.